6 sebab kenapa dunia hormat Bruce Lee. Wacha! Walaupun dah lebih 50 tahun meninggal dunia, nama Bruce Lee masih kekal hidup dalam dunia seni bela diri dan perfilman. Dia bukan sekadar pelakon atau fighter biasa. Dia dianggap simbol perubahan, seseorang yang ubah cara dunia lihat seni bela diri. Bruce Lee meninggal dunia pada usia sangat muda, belum pun mencecah 33 tahun. Tapi dalam masa singkat tu, dia sudah tinggalkan kesan yang terlalu besar sampai hari ini masih diperkatakan. Jadi persoalannya, apa yang buat dia ni jadi legenda? Kenapa nama dia tak pernah hilang? Hari ni kita akan borak kenapa Mamat Wacha ni jadi legenda. Nombor 1, tumbukan 1 inci. Semua orang pernah dengar tentang 1 inch punch. Pada usia 16 tahun, Bruce Lee mula belajar Wing Chun di Hong Kong. Satu seni bela diri yang sangat fokus pada kecekapan, bukan kekuatan semata-mata. Wing Chun ajar satu benda penting, tak perlu gerak besar untuk hasilkan impak besar. Dari situ, Bruce Lee mula bereksperimen. Hasilnya lahir teknik terkenal, tumbukan 1 inci. Bayangkan, jarak tangan hanya 1 inci dari sasaran, tapi kuasa hentaman boleh tolak orang sampai jatuh ke belakang. Dalam satu demonstrasi sekitar 1964, Bruce Lee menunjukkan teknik ni kepada penonton. Seorang sukarelawan terus terpelanting ke belakang. Seorang lagi, Bob Baker, sampai dikatakan terpaksa ambil cuti sakit kerana kesan hentaman 1 inch punch. Apa yang buat teknik ni luar biasa bukan tangan semata-mata. Bruce Lee guna pinggul, bahu, otot kaki, momentum badan penuh. Semua tenaga dilepaskan dalam 1 saat. Ada anggaran yang kata kelajuan hentaman boleh mencecah sekitar 190 km per jam. Nombor 2, kalahkan guru karate dalam 11 saat. Pada awal 1960-an, Bruce Lee mengajar seni bela diri di Seattle. Tapi tak semua orang setuju dengan dia. Ramai pengamal seni bela diri tradisional marah sebab Bruce Lee ajar pelajar barat. Dia ubah pendekatan tradisional, dia campur gaya dan cipta falsafah sendiri. Seorang lelaki bernama Yoichi Nakachi, ahli karate, jadi antara orang yang paling kuat menentang Bruce Lee. Dia selalu datang ke kelas dan demonstrasi untuk mencabar serta mengganggu Bruce Lee. Akhirnya, Bruce Lee setuju untuk bertarung. Pertarungan tu kecil je, hanya disaksikan beberapa orang termasuk Jesse Clover. Bila bermula, Nakachi serang dulu. Bruce Lee elak dengan tenang. Lepas tu, dia balas dengan kombinasi cepat, iaitu tumbukan ke dada, tendangan ke lutut, serangan ke kepala. Dalam beberapa saat sahaja, Nakachi jatuh dan tidak sedarkan diri. Dia mengalami kecederaan serius termasuk retakan pada tengkorak. Keseluruhan pertarungan tu 11 saat je. Nombor 3, kenapa orang hormat Bruce Lee? Sebab latihan pun sampai peralatan jahanam. Bruce Lee bukan jenis latihan biasa-biasa. Dia latih badan dia sampai tahap ekstrim. Masalahnya, peralatan gym biasa tak tahan. Punching bag biasa cepat rosak, koyak tak cukup berat untuk dia. Jadi dia guna punching bag khas 135 hingga 300 kg, dami kayu tambah besi untuk tumbukan. Dia juga reka sendiri alat latihan untuk sistem dia sendiri, Jeet Kune Do, seni bela diri ciptaan dia. Kadang-kadang latihan jadi terlalu kuat sampai alat pecah. Rakan latihan cedera sebab bahu terkehil hanya kerana tahan bag semasa Bruce Lee menendang. Yang menariknya, Bruce Lee sendiri kadang-kadang terkejut sebab dia rasa dia tak guna pun full power. Tapi bagi orang lain, itu dah cukup untuk buat cedera. Yang keempat, kamera tak mampu tangkap kelajuan dia. Pada tahun 1956, Bruce Lee dapat peluang berlakon dalam filem siri TV Amerika The Green Hornet sebagai watak Kato. Tapi ada satu masalah pelik berlaku semasa penggambaran. Bruce Lee bergerak terlalu laju. Kamera zaman tu tak cukup canggih. Hasil rakaman jadi blur. Pengarah suruh dia perlahan, dia pun perlahan. Tapi masih blur. Jadi produksi terpaksa buat teknik khas. Bruce Lee gerak lebih perlahan dari biasa. Kamera pula adjust speed rakaman. Gabungan tu baru menghasilkan aksi yang jelas dekat skrin. Ini menunjukkan satu benda. Pada zaman tu pun, kelajuan Bruce Lee dah terlebih manusia. Nombor 5, kenapa Bruce Lee dihormati? Sebab dia jadi guru kepada selebriti dunia. Bila nama Bruce Lee mula naik, ramai orang terkenal datang nak belajar dengan dia.
Antara pelajar dia iaitu Chuck Norris, Steve McQueen, Kareem Abdul-Jabbar dan ramai lagi selebriti Hollywood. Diorang ni bukan pelajar biasa, diorang ni dah ada nama besar sendiri. Pada satu tahap, seorang pelajar Bruce Lee mula hebahkan kehebatannya. Tiba-tiba, makin ramai selebriti datang. Bruce Lee pun naik rimas. Dia pun naikkan harga yuran. Dari $100 sejam, dia naik sampai $275 sejam. Tujuan dia untuk kurangkan pelajar. Tapi jadi sebaliknya, makin ramai pula yang datang. Sebab reputasi dia makin besar. Orang sanggup bayar berapa mahal pun semata-mata untuk belajar dengan Bruce Lee. Bayangkanlah, $275 sejam untuk waktu tu memang bapak mahal. Nombor 6, Bruce Lee ni buat pelakon Batman rasa tak selesa. Bruce Lee juga pernah muncul dalam dunia TV popular. Dalam siri The Green Hornet, dia sangat dikenali sebagai Kato. Watak ni kemudian muncul dalam crossover dengan siri Batman. Dalam satu babak, Kato yang dilakonkan oleh Bruce Lee perlu lawan Robin. Robin dilakonkan oleh Burt Ward. Masalah mula timbul. Burt Ward jadi sangat gugup sebab dia kata Bruce Lee ni nampak terlalu meyakinkan. Gaya bertarung dia terlalu real. Skrip asal kata Kato kalah dalam cerita tu, tapi Bruce Lee tak setuju. Dia kata tak logik Kato kalah dengan Robin dengan mudah. Akhirnya, produksi ubah skrip. Babak tu ditukar menjadi seri. Walaupun begitu, Burt Ward masih nampak sangat nervous sepanjang penggambaran. Kesimpulannya, Bruce Lee bukan sekadar pelakon atau fighter. Dia adalah innovator, seni bela diri, pelopor falsafah, jet kundo, simbol disiplin dan kecekapan luar biasa. Inspirasi kepada generasi fighter moden. Walaupun hidupnya singkat, tapi impak dia terlalu besar. Dia bukan sekadar hebat untuk zamannya, dia jadi standard yang orang masih cuba kejar sampai sekarang. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pandangan anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.